Halo? Guys, ada orang guys. Tadi ni kan mana? Oke guys, bantu share dulu guys. Sekarang kita berada di area Resort Sentubong guys. Kami perlu alat juga tu, ini tu. Sebab risau ada orang lain masuk dalam tu. Tapping guys. Bunyi apa tu guys? Seperti ada bunyi ya guys. Lokasi Resort Sentubong. Saya ada dengar macam ada sesuatu lah. Okay, tolong fokus depan guys. Saya risau ada orang lah guys. Di bagian ni, Bang? Kami di bagian belakang, area kitchen. Geng, saya perlu alat juga. Risau ada orang ni. Kita ada Go ahead. Ulang please. Ni seorang kat situ, mana ada macam ni. Macam besi ataupun kayu di bahagian kolam. Oh, bagian kolam kah? Kuat bunyi, Bang. Yalah, perlu hati-hati je, takut ada orang. Guys, bantu share guys. Kita risau ada orang guys. Mana tahu ada orang datang masuk menceroboh, nak mencuri barang. Bang, tolong jumpa di riba. Pelik juga apa bunyi di riba. Dekat bahagian kolam. Okey. Habis madah bagian kolam ada macam pelik bunyi di bawah katanya. Macam bunyi orang ngeret kayu. Jom kita bisa mana. Okey, berdua je. Okay guys, kita nak agak PA kita, satu lagi kru dia bahagian kolam.
Tak risau dia kena ganggu. Takut ada orang lain, orang Tinggi luar. tak? Tu ah. On the way, middle on the way. Sini nggak? Kedua on the way, on the way. Tak rekod tu guys. Kita lari tu guys. Bantu kawan tu guys. Berat juga guys nak lari ni. Saya clear bang, saya clear. Dah hampir ambil dah hampir tu. Belum kah? Ada orang kah? Hello? Ada orang guys. Guys, ada orang guys. Tadi ni kan mana? Oh, kesian ni kah? Oh, Payah lari ya. tu ada orang Ada orang Aku jadi boleh tak masuk. Okey. Oh, tim Blok 7 kah? Non tak ada teman. Ada orang kah? Tolong komen dekat tim saya. Nampak si aku dah. Hari ni nak Pakai kita. kereta. Kereta nya. Kita lari guys. Kita kereta guys. Tu dia guys. Helak warna putih Lari dah, dia lari. Dah jauh lagi. Dia dah jauh lari. Pergi sana. Aduh. Orang wayar dah lah putih. Betul lah wayar habis kat sana. Ada orang tu punya kerja. Okay, guys. Berdua dah nang dek. Ya, berdua benar nak dekat aja apa? Nang dekat. Nang dekat. Tapi ngambil nang sebelah mu nan aja. Sebelahnya. Oh, nang bunyi sebelah ka. Pasnya nyalaris ya. Mungkin nyala blok ni dek. Sebelah kami. Lolong blok 7, 86, blok 8. Itulah 8. 56 mana? Okay, geng, kita pergi sana geng, tengok. Takut masih ada sakit baki dia punya kuncu-kuncu yang tinggal. Tadi yang dah lari pakai kereta geng. Bisa ada yang masih tinggal. Jadi cari tim. Nya saya tahu.